Kami berada di Bagan Datuk. Syazwan Sahal. Syazwan Sahal on the track. Level up ni hari-hari. Content fresh, tak ada back. Laju potong Ferrari. Yeah, from KL the movement's real. Buat dorang terpegun. Every single upload, the algorithms begun. Mencipta the future, breaking all the barriers. Digital impact, tak ada siapa can be my challengers. Syazwan Sahal, the name that's making history. Yeah, yeah, making history. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله يا الله cukup engkau bagiku tiada yang selainmu engkaulah Tuhan yang maha satu Hasbi Rabbi Assalamualaikum semua, selamat datang ke channel Syazwan Sahal. Hari memang angin sangat kuat Masjid ni dikenali sebagai Masjid Terapung. Dia juga merupakan masjid ikonik untuk penduduk-penduduk tempatan dekat sini. So kenapa dia ikonik? Korang tonton dulu video ni. Zas. Okay, jom korang. Kita tengok dekat dalam tu macam mana rupa dia. Tengok sama-sama. Let's go! Jom. Jom. Dara beli apa? Aiskrim. Aiskrim. Siapa belanja? Ibu belanja. Ibu. Untuk papa tak ada? Tak ada pula. Dia komplain dia. Ni kita tengah jalan menuju ke arah masjid. Subhanallah, cantik gila. Setiap kali saya datang sini memang saya akan kagum dekat area depan ni. Dia persis sama macam dekat Madinah. Ni bina masjid ni memang sangat-sangat luar biasa, cantik gila. Ya Habibi ya Maulana Nuri Syam Nuri Diri Intalam. So kalau bertanya dekat sini, okay, ini yang maksud saya tadi. Dekat sini ada dewan. Kita boleh sewa tempat ni untuk apa-apa majlis. Ini dia geng. Masya Allah. Pemandangan di Masjid Tuminah Hamidi. Walaupun cuaca agak panas kan, tapi dia berangin tau. So kita teruskan perjalanan kita. Wah, ada pengantin.
sabdamu dalam kitabku. Cinta yang Diorang ada sediakan dewan untuk majlis, apa-apa majlis tau. Macam hari ni ada majlis orang kahwin. Saya bawa korang masuk tengok dewan dia. Cantik lah dewan dia. Besar dia. Besar dewan dia. Okay, saya keluar dulu, ini majlis orang. Oh, sekarang dah nak masuk waktu asar. Kan, waktu asar kan? Azan. Bila diri ingin dikenang, semailah benih di tengah sawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bawalah ilmu padi di ladang, tambah berisi tunduk ke bawah. Bila diri ingin terpandang, jauhi kata tinggi melambung, jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Jauhi sifat ayam di kandang, bertelur satu ribut sekampung. Sampai sini saja video kita pada hari ini. So, terima kasih semua yang menonton video ni, channel Syazwan Sahal. Kita jumpa lagi semua. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. أشهد أن لا